Datuk Seri Rusdi Sulaiman, Presiden Persatuan Peniaga Bumi Putera Wilayah Tetuan, merangkap Presiden Gabungan Persatuan Peniaga Malaysia. Saya mengutuk sekeras-kerasnya kepada anggota yang menangkap dan mengherdik kepada pemangsa yang menyebabkan saya dimaklumkan tulang belakang dia patah. Ada 2 tulang belakang yang patah, dan saya memang amat kesal lah di atas tindakan yang diperlakukan oleh anggota Dewan Bandaraya ini. Kerana saya dimaklumkan kepada saya, dia tidak pernah ditegur pun ke kawasan itu, dan cuma hari ini memang ada niat dan nama itu dia orang untuk nak menangkap dia dan mengejarkan dia ni. Kalau ikut daripada video yang saya lihat, ianya sangat kejam, seperti diperlakukan kepada pemangsa ini. Dan kita harap supaya perkara-perkara seperti ini tidak akan berlaku di masa-masa akan datang, dan apalah hebatnya kepada anggota ini sehingga menyebabkan kecederaan kepada pemangsa. Kalau nak kita lihat daripada peniaga belon ini, saya rasa ianya tidaklah berapa sangat sehingga mereka ini patah tulang belakang. Dan kita tahu setiap musim perayaan ramai peniaga-peniaga rainbow akan berniaga di kawasan itu. Tetapi kenapa pemangsa peniaga belon ni saja yang dilihat? Banyak lagi di belakang saya tengok pun kalau nak ditangkap, kena tangkap semua. Dia tak boleh lah hari ni hanya attack kepada peniaga belon. Kerana saya juga hari ini bertanggungjawab dalam isu ini, kerana saya sebagai presiden kepada penyaja-penyaja kecil wilayah Tetuan. Jadi saya haraplah kepada Datuk Bandar, Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Bandar, saya amat untuk sekeras-kerasnya, dan kita nakkan supaya Dr. Zaliha dengan Datuk Bandar ni letak jawatan, kerana saya nampak you tidak layak dan you dipermainkan, Datuk Bandar dipermainkan oleh anggota dan memberi maklumat yang salah kepada Datuk Bandar, sehingga kan Datuk Bandar mengikut saja apa yang dikata oleh anggota ini. Kalau ikut daripada report, apa yang saya baca dalam report yang telah diviralkan, dia menegur. Kemudian dia report, dia kata dia tidak pasti sama ada dia warga asing ataupun. Kalau kita tegur seseorang, kita mesti tahu, kita mesti kenal siapa dia. Itu baru kita kata kita tegur. Teguran dia bagaimana? Adakah teguran dia hari ini dia face tengok muka, ataupun just sekadar tegur macam tu je dengan keadaan orang yang ramai, dia tegur macam tu saja. Jadi saya nampak jangan cuba nak berpolitikkan isu ini. Kalau dah nampak bersalah tu tetap bersalah. Jangan hari ini cuba nak spin, nak mengatakan dia tidak salah dan sebagainya. Pada saya dari segi apa report yang kita lihat ini, dia cuma untuk mempertahankan kepada diri anggota ini. Jadi saya nampak cuma nak menekan lagi kepada pemangsa. Jadi saya nampak adalah tidak adil. Dan saya minta supaya pihak yang berwajib, polis, mengambil tindakan atau menyiasat seadil-adilnya dan pastikan mereka ini dibawa ke muka pengadilan dan dikenakan di bawah section-section yang sepatutnya, supaya perkara ini tidak berlaku di masa yang datang. Kalau mereka ini betul-betul dia nak bekerja, saya dah bagi tahu dengan Menteri Wilayah, saya dah bagi tahu dengan Datuk Bandar, pastikan warga asing dimintalah dikliarkan dulu. Janganlah pergi kacau warga tempatan, sedangkan warga asing berleluasa berniaga. You tengok kawasan Selayang, you tengok kawasan Pudu, you tengok di mana-mana pun ada warga asing. Kenapa you tak ambil tindakan? Hari ini you kena tekan kepada warga tempatan sehingga hari ini patah tulang belakang. Jadi saya nampak perkara ini amat serius, dan saya juga amat kecewa dengan tindakan yang sepatutnya Menteri Wilayah juga kena bertanggungjawab dalam isu ini, memastikan rakyat berada di dalam keadaan selesa, boleh berniaga. Ini hari raya berapa sen sangat dia orang boleh berniaga? Sekadar berniaga buah belon satu hari RM40 saja dia boleh dapat. Begitu juga yang berniaga air balang. Saya dulu pernah bercakap dengan dalam postmortem di BKM. Saya minta supaya air balang ni kita lotkan, bagi kepada mereka supaya mereka tidak tolak air balang ni rata-rata. Jadi biar dia berniaga. Pernah kita buat satu ketika dulu, tapi kenapa tidak diteruskan? Hari ini orang banyak persoalkan kenapa tak ambil lesen. Adakah di BKM keluarkan lesen? Adakah di BKM menyediakan lesen kepada peniaga-peniaga tolak air ataupun peniaga-peniaga menjual belon?
Patutnya dia kena lihat semua ini. Jangan lihat hanya kepada satu side. Lihat kepada peniaga-peniaga yang meniaga barang kering, tetapi kita tidak lihat kepada keperluan, kepada mereka yang sambil berjalan nak minum air, nak cari kat mana, kan? Jadi di samping itu kita kena ada keceriaan. Kita kena tengok orang budak-budak yang jual belon ni, kadang-kadang dia bawa anak dan sebagainya. Jadi kita apa salahnya kita bagi, tidak menjadi masalah kepada saya. Jadi saya minta supaya di masa-masa akan datang, pengarah pengusaha penyaja dia kena tahu apa keperluan yang boleh kita letak di kawasan-kawasan ini untuk memberiahkan suasana.